Malaysia terkenal dengan masyarakat berbilang kaum yang menyambut pelbagai perayaan seperti Hari Raya, Tahun Baru Cina, Deepawali, Christmas dan sebagainya. Tradisi rumah terbuka bukan sahaja menjadi platform untuk menjamu selera, tetapi juga lambang perpaduan dan keharmonian. Namun, terdapat etiket yang perlu dijaga seperti berpakaian sopan, datang pada waktu yang sesuai, menjaga adab ketika berbual dan memahami sensitiviti agama serta budaya tuan rumah. Dengan mengamalkan etiket ini, kita bukan sahaja menghormati tuan rumah, malah menyemai semangat muhibah dalam kalangan rakyat Malaysia. Weh, jom kita pergi rumah terbuka Ravina tak petang ni. Dia dah ajak kita. Boleh ke? Kita kan Melayu. Lepas tu dia pula India. Alah, kau ni boleh lah. Kau tahu tak konsep rumah terbuka tu macam mana? Tak, macam mana? Okey, rumah terbuka ni dia terbuka untuk semua orang. Tak kira kaum, bangsa, agama. Setuan rumah jemput sesiapa je boleh datang untuk makan, beraya, bersembang. Itulah semangat perpaduan Malaysia. Oh, macam Perayaan seperti Hari Raya, Tahun Baru Cina, Deepawali dan Christmas sering diraikan dengan rumah terbuka, di mana rakyat pelbagai kaum berkumpul, makan bersama dan saling menghormati budaya masing-masing. Tradisi ini menunjukkan betapa kuatnya semangat keharmonian dalam masyarakat kita. Rumah terbuka bukan sahaja merapatkan hubungan tapi menjadikan Malaysia unik di mata dunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa. Aunty saya dibawa barang kan? Wah, apa ni? Wah, sedapnya. Jumpa masuk. Oh, lolo baiknya. Rumah terbuka ialah tradisi unik rakyat Malaysia yang mengeratkan hubungan antara kaum. Kita sebagai tetamu perlu jaga etiket, antaranya berpakaian sopan seperti baju kurung atau baju Melayu, baju kemeja, blouse yang sopan supaya selesa dan hormat suasana. Datang tepat pada masa juga sangat penting. Ianya tanda kita hargai jemputan dan memudahkan tuan rumah untuk menguruskan tetamu. Selain itu, bau buah tangan walaupun kecil sebagai tanda terima kasih. Amalan-amalan ini bantu kekalkan adab, hormat budaya dan kuatkan perpaduan rakyat Malaysia. Dalam meraihkan kemeriahan, etika makanan dan minuman memainkan peranan yang amat penting. Menghormati pantang larang agama dan juga budaya adalah asas utama dalam menjaga keharmonian. Sediakan label halal, vegetarian dan juga tanpa daging lembu dapat membantu tetamu membuat pilihan yang sesuai. Seterusnya, sikap tolak ansur dan juga sabar ketika beratur serta tidak mengambil makanan secara berlebihan bagi mengelakkan pembaziran dan tidak membawa pulang makanan tanpa izin tuan rumah kecuali dipelawa oleh mereka. Tuan rumah ni dia ajak kita rumah terbuka, tapi tengoklah dia bagi apa je. Air pun kosong, tak benda menu pun sama je dua. Ni pun dah mati seorang je. Itulah pasal nak ikhlas ke tak buat rumah terbuka. Dia nak ada bajet je. Sengket. Sedapnya makanan yang tuan rumah ni masak. Kan Tika? Betul, apalah dia udah sepi agaknya kan. Betul lah tu. Dan ada bahan-bahan macam premium. Ya, ini mesti guna kismahan ni. Betul, tapi dekat betul tuan rumah ni. Kan? Awak semua dah tengok perbezaan antara babak 1 dan babak 2 kan? Jelas sangat bezanya bila kita jaga adab dan hormat orang sekeliling. Rumah terbuka bukan sekadar tempat makan-makan, tapi peluang untuk eratkan silaturahim dan tunjukkan budi bahasa yang menjadi kebanggaan masyarakat kita. Jadi, bila kita berkunjung ke rumah orang, jaga tutur kata, kawal nada suara dan jangan lupa adab itu cerminan diri. Hari ini saya ingin berkongsi secara ringkas mengenai perbezaan etiket mengikut perayaan utama di Malaysia. Malaysia sebenarnya kaya dengan budaya dan ini terselah melalui perayaan-perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepawali dan juga Hari Natal. Contohnya semasa Hari Raya, umat Islam memberi salam, meminta maaf dan juga menziarahi anak sanak saudara mereka. Tahun Baru Cina pula dia menekankan lebih kepada pembersihan rumah, penggunaan warna merah serta pemberian angpau. Deepawali pula diraikan dengan mandi minyak, hiasan kolam serta kunjungan ke kuil. Manakala Hari Natal menunjukkan semangat pemberian hadiah, menghias pokok Christmas dan perhimpunan keluarga. Walaupun berbeza dari segi adat resam dan juga budaya, semua perayaan ini membawa satu nilai
yang universal iaitu hormat, kasih sayang dan juga perpaduan yang menjadi tunjang keharmonian masyarakat majmuk di Malaysia. Itulah, kita kan kena rapatkan silaturahim. Itulah, kat rumah terbuka kot. Apa kata kita tegur dia nak? Okay? Nat, Ya? nak tak kalau kita makan and borak sama-sama? Oh. Kita kan dah lama tak jumpa. Boleh. Jom. Pada kesimpulan, kita semua perlu peka dengan etika semasa rumah terbuka. Tak kisahlah rumah terbuka Muslim ke, Cina ke, India ke, sikap saling menghormati budaya dan agama orang lain adalah kunci kepada keharmonian masyarakat majmuk di Malaysia ini. Beberapa cadangan untuk memupuk kesedaran etiket sejak kecil. Pendidikan etiket sejak kecil penting agar generasi muda tahu hormat dan sopan santun di majlis seperti rumah terbuka. Ibu bapa dan guru boleh ajar anak bersalam, berpakaian sopan dan jaga adab dengan tuan rumah serta tetamu lain. Simulasi rumah terbuka di sekolah, kempen media sosial dan bacaan bergambar boleh bantu mereka belajar dengan cara yang menyeronokkan. Dengan pendekatan berurusan, anak-anak akan membesar dengan etiket yang baik dan menghargai tradisi rumah terbuka di Malaysia. Kesimpulannya, rumah terbuka bukan sekadar meraihkan perayaan tetapi juga memerlukan etiket yang baik seperti menghormati tuan rumah, berpakaian sopan dan menjaga adab. Ini penting untuk mewujudkan suasana harmoni dan menghargai kepelbagaian budaya. Menjadi rumah terbuka simbol perpaduan masyarakat di Malaysia. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.